Sorotan terkini Berita 757. Semua pekerja sektor swasta boleh memohon kepada pihak majikan untuk pelaksanaan aturan kerja fleksibel AKF yang meliputi perubahan waktu kerja, perubahan hari bekerja atau perubahan tempat bekerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan berkata permohonan tersebut juga tertakluk kepada hari rehat, tempoh masa kerja, hari kelepasan dan hal lain-lain syarat perkhidmatan. Beliau berkata amalan kerja fleksibel termasuk aturan kerja dari rumah work from home atau waktu kerja anjal ini adalah tertakluk kepada kesesuaian sektor, jenis pekerjaan dan persetujuan antara majikan dan pekerja. Kerajaan telah memperkenalkan AKF dengan meminda Akta Kerja 1955 yang berkuat kuasa 1 Januari 2023 dan pindaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dan Ordinan Buruh Sabah Bab 67 yang berkuat kuasa mulai 1 Mei 2025. Katanya pada tahun lalu juga sebanyak 2,460 organisasi telah terlibat memberi manfaat kepada kira-kira 474,400 pekerja. Dalam pada itu, Mahkamah Tinggi pada Selasa memerintahkan pemilik Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP membayar ganti rugi berjumlah 1.43 juta ringgit kepada 31 mangsa kebakaran selepas membenarkan tuntutan saman ke atas pusat tahfiz itu. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Suzana Muhammad Said turut mengarahkan ketiga-tiga defender iaitu pemilik pusat tahfiz Muhammad Zahid Mahmud dan isteri Samsurini Muhammad Anumi serta Mawib membayar pampasan RM10,000 kepada 17 keluarga yang kehilangan anak mereka dalam tragedi itu. Beliau memutuskan perkara itu selepas membenarkan sebahagian tuntutan plaintif terdiri daripada 17 keluarga mangsa yang meninggal dunia dan 14 mangsa cedera. Apabila plaintif berjaya membuktikan kecuaian pihak defendant dalam hal ini, Suzana memerintahkan jumlah ganti rugi teladan dan teruk sebanyak RM500,000 secara keseluruhan serta ganti rugi nominal RM30,000 setiap plaintif. Beliau turut memerintahkan defender membayar kos RM20,000 kepada setiap plaintif. Bagaimanapun, mahkamah menolak tuntutan ganti rugi trauma, kecederaan dan gangguan emosi serta tuntutan wang derma yang diperoleh pusat tahfiz daripada orang awam. Beralih ke perkembangan politik. Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menganggap karier politiknya masih belum berakhir dan kini masih aktif sebagai ahli Parlimen Bera serta Ketua UMNO bahagian Bera. Beliau berkata meskipun tidak lagi aktif dalam arus perdana politik tanah air, keputusan sama ada akan bertanding semula atau tidak dalam pilihan raya umum PRU akan datang hanya akan ditentukan apabila tiba masanya. Pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15, Ismail Sabri berjaya mengekalkan kerusi Parlimen Bera selepas menang dengan majoriti 16,695 undi menewaskan pencabar masing-masing daripada Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN. Ismail Sabri berjaya mengekalkan kemenangan di kerusi Parlimen Bera untuk 5 penggal berturut-turut.